أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu pesuruhnya Allah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Dalam tiap-tiap kerlipan mata dan nafas yang keluar masuk, berbilang-bilanglah ilmu Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mabadalah Allah bagi kami Tuhan sebagai wakil. Ni'mal maula, sebaik-baik pelindung. Wa ni'mal nasir, dan sebaik-baik yang memberi pertolongan. Ya muallima Ibrahim, mal hikmata 'allimni. Wahai Tuhan yang mengalimkan Nabi Ibrahim dengan hikmah, maka alimkan kami. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Tuhanku, kepadamu maksud pengajianku, dan hanya keredaan-Mu yang aku tuntut. Tuhanku, kepadamu tujuan kehidupanku, dan hanya keredaan-Mu yang aku tuntut. Tuhanku, kepadamu maksud dan tujuanku, dan hanya keredaan-Mu yang aku tuntut. Karuniakanlah kepadaku kasih kepadamu dan mengenali dirimu. Alhamdulillah. Bermula puji-pujian dan syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang terus-menerus memilih oleh Dia kepada kita untuk berhimpun dalam suatu majlis ilmu yang mudah-mudahan bila mana kita istiqamah melakukan sesuatu perkara, itu merupakan satu martabat yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana bersabda oleh Nabi SAW, satu karamah yang lebih besar daripada 1000 karamah, iaitu istiqamah. Dan satu keramat yang lebih besar daripada 1000 keramat, iaitu istiqamah. Jadi mudah-mudahan bila mana Allah Ta'ala terus-menerus mengistiqamahkan oleh Dia kepada kita dalam majlis ilmu, mudah-mudahan dicampakkan pula kepada kita kepahaman demi kepahaman, keyakinan demi keyakinan, dan juga pengamalan demi pengamalan. Yang akhir sekali,
tujuan kita mengaji, tujuan kita faham, tujuan kita beramal tidak lain semata-mata mengharap keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya, alhamdulillah, tak dapat tidak bertemunya kita pula pada hari ini, pada tanggal 21 Sya'ban 1436 daripada hijrahnya Nabi SAW, yang mudah-mudahan sekiranya diizinkan oleh Allah Ta'ala, lebih kurang 8 hari lagi kita akan masuk pula dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi bila mana kita telah melepasi 15 Sya'ban, maka berkata para ulama, bagi mereka yang tidak senantiasa berpuasa sebelum daripada Sya'ban, maka dimakruhkan berpuasa selepas daripada 15 Sya'ban. Ada? Melainkan di atas puasa nazar, melainkan di atas puasa qada dan sebagainya. Melainkan pula kalau orang tu semenjak daripada Rejab dah mula puasa, ada? Rejab dah mula puasa, maka diteruskan dengan Sya'ban, maka tak jatuh di atas hukumnya makruh, melainkan haram dia berpuasa pada hari Syak. Apa dia hari Syak? 27, 28, ataupun setengah ulama kata 28, 29 Sya'ban, kerana takut-takut masuk kepada satu Ramadan dan sebagainya. Jadi ringkasnya musliman, bila mana kita maklum lebih kurang 8 hari lagi kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi sebagaimana amanah yang telah diberi oleh Allah Ta'ala kepada hamba pada hari ini, untuk kita membincangkan suatu tajuk, Ramadan bersediakah oleh kita ke dalamnya dengan ilmu. Jadi yang pertama sekali, bila mana menyebut berkenaan tajuk tadi, antara perkara yang muslimat perlu faham bila sebut masalah ilmu itu terbahagi kepada dua. Faham dahulu dasar. Bila sebut persediaan dengan ilmu, maka terbahagi kepada dua. Pertama, ilmu yang zahir. Ada ilmu yang zahir pun wajib kita kena bersedia. Yang kedua, ilmu yang batin pun juga wajib kita kena bersedia. Baik. Macam mana yang dikatakan ilmu yang zahir perlu kita menyediakan persediaan? Supaya apa? Supaya mudah-mudahan amalan-amalan, perkara-perkara perjalanan tidak tanduk yang kita lakukan dalam bulan Ramadan, lebih-lebih lagi bila mana membahaskan masalah ibadat, mudah-mudahan kita yakin, mudah-mudahan kita berasa, mudah-mudahan kita sekurang-kurangnya meyakini amalan itu sah dan diterima oleh Allah Ta'ala. Sebagai contoh, bila sebut masalah Ramadan berkait dengan puasa, bukan puasa berkait dengan Ramadan. Kerana bila mana sebut masalah puasa, selain daripada Ramadan pun ada yang dikatakan berpuasa. Betul ke tidak? Sebab itu telah berkata oleh para ulama, di antara orang yang menunaikan hak puasa, dia tiap-tiap diri ni ada hak masing-masing. Sembahyang ada hak dia, puasa ada hak dia, sedekah ada hak dia. Macam mana yang kata ulama, orang yang telah menunaikan hak puasa, di antaranya sebulan sekali dia menunaikan sekurang-kurang 3 hari puasa sunat. Dan 3 hari puasa sunat bermakna dia telah menunaikan yang dikatakan hak bagi puasa. Macam mana pula yang dikatakan hak sembahyang? Maka kata ulama, bila mana dia bersembahyang 1 hari 12 rakaat, maka telah dia menunaikan akan yang dikatakan haknya sembahyang. Mana 12 rakaat? 2 rakaat ketika sebelum daripada subuh, 4 rakaat sebelum daripada zuhur, 4 rakaat sebelum daripada asar, dan 2 rakaat selepas daripada maghrib. Ini menandakan orang yang telah menunaikan yang dikatakan haknya sembahyang. Macam mana pula yang dikatakan menunaikan haknya sedekah? Maka kata ulama yang bersandarkan daripada hadis Nabi SAW, sekurang-kurangnya pada tiap-tiap Jumaat dia bersedekah dengan 1 dirham. 1 dirham kalau kita convert duit kita berapa ringgit? Sudah. 1 dirham kalau kita convert duit kita berapa ringgit? Dan wallahu alam, jawapan hampa tak cari lagi. Dan hampa cari kemudian nanti pun dekat dapil. Baik. Jadi ringkasnya musliman, gambaran yang hampa nak beri faham, bila mana kita menyediakan diri kita dengan ilmu, sekurang-kurang amalan-amalan yang sahih
zahir kita telah pastikan sah dan sebagainya. Sebagai contoh, hangpa nak ulang kaji balik muslimat. Dan dalam kuliah maghrib yang telah kita mengaji pada 2 minggu lepas ke? Dan berkenaan beberapa perkara yang membatalkan puasa Ramadan. Nampak mudah tapi banyak orang tak boleh jawab. Dan nampak mudah tapi banyak kita tak tahu hukum hakam dan sebagainya. Dalam keadaan tak sedar, kadang-kadang kita tak mengetahui puasa kita batal ataupun tidak, puasa kita sah ataupun tidak, puasa kita rosak ataupun tidak. Bermakna di sini hangpa nak membuktikan pentingnya ilmu yang zahir sebelum nak masuk kepada bulan Ramadan. Baik, hangpa nak ulang kaji sedikit. Dah ulang kaji masalah ilmu yang zahir, baru kita masuk pula macam mana yang dikatakan persediaan yang batin dalam bulan Ramadan. Kerana apa hangpa kata pentingnya ilmu yang batin dalam bulan Ramadan? Kerana bila sebut Ramadan, apakah pencarian yang paling besar yang terdapat pada hati-hati manusia yang berada pada bulan Ramadan? Tolong pilih. Bila sebut Ramadan, apakah impian kebanyakan yang orang duduk pada bulan Ramadan? Apa dia cari? Lailatul Qadar. Kerana termaktub daripada firman Allah Ta'ala, Lailatul Qadrin khairun min alfi syahr. Satu perkara yang disuruh kepada hamba-Nya untuk mencari yang dikatakan Lailatul Qadar. Baik. Sebelum nak memahami masalah Lailatul Qadar muslimat, kalau kita mengkaji ciri-ciri yang telah digariskan oleh ulama dan yang sebagaimana dialami oleh para salafus saleh, yang dialami oleh Nabi, yang dialami oleh sahabat, yang dialami oleh awliya dan sebagainya, kebanyakan tanda-tanda Lailatul Qadar berbentuk batiniyah. Sedikit sangat yang berbentuk zahiriyah. Sebagai contoh, kalau hamba cerita muslimat faham lama dah, bila sebut Lailatul Qadar, di antara tanda yang kita faham, pukul 3 malam, pukul 4 malam, bila buka jendela, saat lagi tengok pokok tunduk. Betul tak? KLCC tunduk. Contoh, Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu orang Melayu dahulu, bila masuk 7 likur, dia pasang pelita. Betul tak? Sebab dahulu cuacanya gelap, mana ada lampu jalan. Dan apa kenapa pasang pelita? Dia kata takut sehari Lailatul Qadar datang kita tak nampak. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu dia pasang punjuk seluruh jalan dan sebagainya. Baik. Jadi gambaran yang hamba nak beri faham, kalau kita tengok pokok tunduk, kalau kita nampak KLCC tunduk, itu namanya tanda yang berbentuk zahiriyah. Tapi hari ini hamba nak cabar muslimat yang alim. Muslimat tengok telefon ada apa tu? Canggih manggih belaka. Buka Google. Kita melihat tanda-tanda Lailatul Qadar, kebanyakannya berbentuk batiniyah. Sedikit sangat yang berbentuk zahiriyah. Apa yang arti hamba nak beri faham? Bila mana tanda-tanda Lailatul Qadar berbentuk batiniyah, bermakna bagi diri kita yang sebelum nak masuk ke dalam bulan Ramadan, perlu juga kita menyediakan ilmu ataupun persediaan yang berbentuk batiniyah. Baru betul. Ni sakit lain, makan ubat lain. Sembuh tak? Pening kepala, makan ubat pirin. Contoh, pergi dekat 7-Eleven, saya nak Panadol. Yang warna apa? Yang warna pink. Sakit apa? Sakit kepala. Pada adat kata sembuh tak? Tak sembuh. Pada adat, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ni gambaran yang hamba nak beri faham kepada muslimat. Kenapa bicara kita pada hari ini, persediaan sebelum nak masuk kepada Ramadan, jangan semata-mata bersedia pada ilmu yang zahir, tetapi perlu juga kita kena melakukan persediaan pada ilmu yang batin. Baik. Macam mana yang dikatakan persediaan pada ilmu yang zahir dahulu? Kita mengaji ilmu yang zahir. Sebagai contoh, hamba nak ulang kaji balik bagi muslimat yang dah mengaji dengan hamba dalam kuliah maghrib hari itu. Hari itu siapa tak datang kuliah maghrib, angkat tangan. Bagus. Yang angkat ni akan kita tanya. Sudah. Yang tak angkat tak kena tanya dah. Baik. Kesimpulannya muslimat, apakah gambaran yang hamba nak bagi faham? Kenapa pentingnya kita mengaji dan mengulang kaji dan ilmu-ilmu yang berkait dengan Ramadan? Kerana jangan kita sangka walaupun Ramadan kita dah melaluinya 30 tahun, 40 tahun, kita dah tahu hukum hakam yang begitu banyak. Walhal hukum hakam berkenaan agama ni begitu luas. Sebagai contoh, bila mana kita bicarakan masalah puasa, di antara perkara yang wajib seseorang itu mempelajari, di antaranya hukum hakam berkenaan sah puasa dan sebagainya. Betul ke tidak? Yang kedua,
iaitu hukum hakam berkaitan perkara yang membatalkan puasa. Betul ke tidak? Ni asas-asas perkara yang tak dapat tidak semuanya wajib belajar. Baik. Bila sebut perkara yang membatalkan puasa, contoh, maka ulama menggariskan kepada kita tiga kaedah yang menyebabkan yang membatalkan puasa Ramadan. Apa dia tiga kaedah? Tulis. Yang pertama sekali kata ulama, keluar batal puasa. Satu. Yang kedua, di antara perkara yang membatalkan puasa kata ulama, masuk pun batal puasa. Dua. Yang ketiga, di antara perkara yang membatalkan puasa, tak boleh keluar, tak boleh masuk, pun batal juga. Dan yang ni pening sikit. Baik. Yang pertama sekali, macam mana yang dikatakan hukum keluar batal puasa? Baik. Sebelum kita nak memahami apakah yang keluar batal puasa, apakah yang keluar tak batal puasa, wajib di atas tiap-tiap mukallaf. Bila sebut mukallaf, benda ni umum. Walaupun perkara itu kadang-kadang tak berkait dengan muslimat, berkait dengan laki-laki, tetapi muslimat tetap ada anak, betul ke tidak? Muslimat tetap ada suami, muslimat tetap ada ayah dan sebagainya. Dan hukum ini berkait rapat dalam kehidupan. Baik. Yang pertama sekali, bila sebut masalah keluar, apakah yang keluar batal puasa? Sebelum nak memahami apakah yang keluar batal puasa, apakah yang keluar tak batal puasa, maka wajib bagi tiap-tiap orang yang hendak berpuasa, dia kena tahu dan kena kenal pasti apa yang keluar. Betul tak? Supaya setelah dia tahu apa yang keluar, barulah dia boleh separatekan, keluar ini batal puasa, keluar ini tak batal puasa. Baik. Maka hamba nak tanya dahulu muslimat yang alim, yang bertanggungjawab, yang diberi amanah oleh Allah Ta'ala berjawatan sebagai seorang ibu dan anak dan sebagainya, dan ada berapa perkara yang air yang keluar daripada kemaluan seorang laki-laki? Berapa semua? Satu, air kencing. Dua, air mani. Tiga, air mazi. Empat, sudah. Dan empat air apa? Air wadi. Dan air wadi itu apa dia? Air yang keluar akibat keletihan. Sebagai seorang ibu, ambil tanggungjawab. Okey? Air yang keluar daripada kemaluan laki-laki. Bila sebut laki-laki, ayah kita, anak kita dan sebagainya. Dan kita bertanggungjawab bila mana kita mengaji. Setelah kita memahami empat perkara, baru boleh letak hukum. Yang pertama, keluar air kencing, batal puasa tak? Tak batal. Dan yang kedua, keluar air mazi, batal puasa tak? Batal tak? Tak batal. Yang ketiga, keluar air mani, batal puasa tak? Baik. Jawab batal dan tak batal. Dan batal dan tak batal. Hukum keluar air mani ni batal dan tak batal. Ada kala batal, ada kala tak batal. Macam mana yang kata batal? Kalau sengaja. Dan sengaja. Contoh anak muslimat baru masuk 15 tahun, baru masuk 14 tahun. Contoh. Dan tiba-tiba pada siang Ramadan mimpi-mimpi, contohlah mimpi sampai basah keluar air mani. Dan bermakna anak kita akan mempertanggungjawabkan masalah kepada ibu. Betul tak? Bu, ibu, ni apa air keluar ni? Contoh dan dia bila angkat seluar dia ada merasa melekit dan sebagainya. Ni air mani. Dan tanya pestan keluar, ya dah ibu pestan. Kita kata batal puasa tak? Tak batal. Sebab keluarnya tak sengaja. Mana ibarat. Kalau keluar sengaja batal puasa tak? Batal. Dan tengok pula kaedah sama juga makan. Makan yang muslimat pada siang hari batal puasa tak? Jawab batal dan tak batal. Sudah. Makan pada siang hari batal puasa tak? Baru betul. Macam mana yang kata batal? Makan dengan sengaja. Macam mana kata tak batal? Makan dengan tak sengaja. Makan dengan tergagap. Orang datang, dia kata dia letak pistol, dia letak roti. Kalau kamu tak makan, aku tembak kamu. Makan ke tak? Makanlah juga. Kerana apa? Membabitkannya nyawa. Dah kita makan, dia kata apa? Muncul aku nak tembak kamu tadi. Bila dah pergi, dia kata besok datang lagi dah. Allahumma salli ala Muhammad.
Jadi gambaran hamba nak beri faham, makan di muslimat, ya, kalau makan sengaja batal puasa, makan dengan tak sengaja, makan dengan tergagah, makan dengan terlupa, makan dengan terlalai, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau muslimat mengaji kitab-kitab fikih yang besar, ada satu kes ulama cerita makan dengan sengaja tak batal puasa. Sudah ada dalam kitab Tuhfah sebut, bila mana contoh pada Ramadan kali ini muslimat berzikir lebih sedikit, muslimat semayang lebih sedikit, dan muslimat habiskan 10 hari terakhir duduk dekat masjid dan sebagainya. Lepas daripada asar, tengah-tengah baca Al-Quran, tiba-tiba gedebak jatuh makanan daripada langit. Sudah. Dalam kitab fikih sebut, tengok pelik makanan hari ni, tak pernah nampak sebelum daripada ni. Tengok-tengok pula datangnya lapar, maka muslimat makan dengan sengaja. Batal puasa dah? Tak batal. Sudah. Kerana apa? Dalam kitab fikih sebut, yang dikatakan batal puasa, makanan yang berbentuk duniawi. Kalau makanan yang berbentuk ukhrawi, makanan berbentuk langit, dalam kitab sebut sebagaimana yang diberi kepada Rabi'atul Adawiyah. Tu wali perempuan tu, yang tiap-tiap pagi, petang, siang dan malam berzikir, bermunajat kepada Allah, tak fikir masalah rezeki dan sebagainya. Dijanjikan Allah Ta'ala baginya rezeki pada siang dan malam. Kita pun tak pelik kalau Tuhan nak beri, betul ke tak? Pada adat, ya, kena berusaha. Tapi kalau Tuhan nak beri tanpa usaha, boleh ke tidak? Dia maha kaya, Jadi memberi faham kepada kita. Tapi walaupun begitu, jaranglah sejuta berlaku seorang. Allahumma salli ala Muhammad, tiba-tiba lepas asar, gedebak jatuh makanan daripada langit. Habis. Jadi yang kedua, keluar air mani. Kalau keluar sengaja, batal puasa. Kalau keluar tak sengaja, tak batal puasa. Yang ketiga, keluar air mazi. Yang keempat, keluar air wadi. Jaga musliman. Takut-takut 3, 4, 5 hari lagi nak beraya. Kita ajak anak-anak kita semua pakat-pakat kena rumah. Abang Long tolak lemari, Kak Ngah tolak sofa, adik tolak kereta keluar. Contoh, Allahumma salli ala Muhammad. Buat kerja berat dan sebagainya. Tertidur anak-anak kita, nak sembahyang fardu asar, tiba-tiba tengok kain basah melekit, seluar basah melekit. Itu namanya air wadi. Air yang keluar akibat daripada keletihan. Warna, rupa, rasa sama macam air mazi, tetapi dia keluar atas jalan berbeza. Kalau anak kita rujuk kepada kita, muslimat kena keluarkan hukum. Batal puasa tak? Tak batal. Sengaja pun tak batal, tak sengaja pun tak batal. Habis. Itu 4 perkara air yang keluar daripada laki-laki. Yang kedua, bila sebut perkara yang keluar daripada, sebut perkara yang keluar yang menyebabkan membatalkan puasa Ramadan, kita tanya pula, ada berapa pula perkara yang keluar daripada kemaluan seorang perempuan? 16. Baik. Daripada 16 perkara, hari ini kita mengaji satu persatu. Yang pertama, kencing. Keluar kencing batal puasa dah? Ya? Keluar kencing batal puasa dah? Baik, hamba berani kata ada kadang-kadang kencing batal puasa. Siapa boleh jawab hari ini? Boleh jawab, bagi hadiah poster free satu. Yang ni bukan lawak dah, sungguh. Kadang-kadang berasa nak kelolok, kadang-kadang berasa sungguh. Siapa boleh jawab macam mana orang perempuan kencing batal puasa Ramadan? Ya? Nak tanya seorang-seorang ke nak buka? Dah? Cepat-cepat masa berjalan. Kencing dalam air. Siapa jawab tadi? Dah dapat hadiah satu free. Allahumma salli ala Muhammad. Nampak mudah, tapi banyak tak boleh jawab. Contoh, bukan payah muslimat, 3, 4, 5 hari lagi nak beraya, kita balik ke kampung. Belakang rumah mak mertua kita ada sungai, mak kita kadang-kadang balik kampung tak sempat nak masak lah. Biarlah mak nak masak ikut, dan bawa anak-anak sementara nak menunggu berpuasa, mandi di sungai dan sebagainya. Tengah-tengah mandi, kita orang perempuan bermakna pakai baju dan sebagainya, tiba-tiba nak berasa buat air kecil. Kalau kencing dalam air, batal puasa Ramadan. Kentut dalam air, batal puasa Ramadan. Nampak mudah dah? Banyak tak boleh jawab dah? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ingat, jangan duk kata kencing tak batal puasa. Macam mana kata kencing batal puasa? Sebagai contoh beginilah. Takkan muslimat tak biasa buat air kecil. Bila kita buat air kecil, air itu keluar laju dah. Kenapa dia keluar laju? Pressure.
Dan macam kita tekan air. Bila kita tekan, air keluar mancuk dah. Bila kita lepas balik, apa berlaku? Contoh kalau botol ni kita put dalam air, kita tekan, pressure keluar dah. Bila kita lepas air masuk dah. Sebab itulah kata ulama, kenapa kencing batal puasa, kenapa ketuk dalam air batal puasa. Jelas? Habis. Yang kedua, keluar darah haid. Haid batal puasa tak? Batal kalau dia berpuasa. Kalau tak puasa, tak batal. Habis. Allahumma salli ala Muhammad. Dah tak puasa nak batal macam mana? Dah. Yang ketiga, keluar darah nifas. Dah. Orang keluar darah nifas batal puasa tak? Ya? Batal puasa tak? Orang keluar nifas dia puasa tak? Tak puasa dah, daripada beranak mana puasa lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi jawapan tu betul dah tu. Cuma pada adat ada tak yang di antara tu menjalani? Tidak. Kerana sekurang-kurang nifas satu lahzah, satu percikan. Sebanyak-banyak nifas 60 hari, seghalib-ghalib nifas 40 hari. Dan muslimat perlu ingat, terjemahkan kepada anak, terjemahkan kepada menantu. Kalau anak kita bersalin, kalau menantu kita bersalin, dah habis beranak, tiba-tiba ada yang nifas terus datang, ada nifas datang lambat dan sebagainya. Mak nak mandi janabah ke? Tak payah. Nak mandi wiladah ke? Tak payah. Tunggu pastikan nifas tu kering. Bila nifas tu dah kering, nak angkat niat macam mana? Tak payah angkat niat. Saja aku mandi nifas, mandi wiladah, mandi beranak, mandi haid, semua nak niat. Yang mudah, saja aku mengangkat janabah yang wajib kerana Allah Ta'ala. Dan saja aku mengangkat janabah yang wajib, terangkat sekali. Kalau ada haid, terangkat. Kalau ada nifas, terangkat. Kalau ada wiladah, terangkat. Faham kali Barat? Habis. Pertama kencing, yang kedua haid, yang ketiga nifas, yang keempat wiladah. Wiladah dipanggil darah ketika beranak. Dah, kalau keluar batal puasa dah. Orang nak bersalin dia puasa dah? Tak puasa dah. Dan pada adat bermakna terkecuali hukum. Yang kelima darah istihadah. Istihadah dipanggil darah penyakit. Kalau keluar batal puasa dah? Tak batal. Satu soalan yang hamba nak tanya muslimat, jangan segan mengaji dengan hamba. Kalau tak tanya, tak faham. Maaf, hamba tanya dia. Bila sedang bersama dengan suami, tiba-tiba darah istihadah keluar. Nak berhenti bersama ke atau nak teruskan bersama? Sudah. Dah dia hukum. Jangan segan. Tengah-tengah bersama, tiba-tiba darah keluar. Rasa haid dah habis dah 2-3 hari lepas. Contoh. Dah tahu dah memang every month datang 78, 78, 78. Bukan haid yang ghairu mutahayyirah. Dia haid ada dua. Ada haid yang teratur, ada haid yang tak teratur. Yang kita pasti dah every month 78, 78, 78. Kemungkinan 2-3 bulan ni mungkin stres dan sebagainya. Kadang-kadang benda tu boleh keluar. Tengah-tengah bersama dengan suami, tiba-tiba ada darah keluar. Tengok darah bukan warna haid. Kita tahu dah istihadah. Masalah bersama boleh ke tidak? Boleh. Hukum. Sebab istihadah boleh puasa tak? Wajib puasa. Boleh sembahyang tak? Boleh. Boleh pegang Quran tak? Boleh. Boleh baca Quran tak? Kalau pergi haji boleh tawaf sa'i tak? Boleh. Faham mana ibarat? Sebab dipanggil darah penyakit. Memang pada adat kata benda tu ibarat benda yang najis. Tapi nak cerita hukum hakam dahulu. Habis. Berapa dah? 5. Kencing, haid, nifas, istihadah, wiladah, istihadah. Yang keenam, mazi. Yang ketujuh, wadi. Yang ke-8, mani. Mazi, wadi, mani. Suatu hari Siti Aisyah berjumpa Nabi. Ya Rasulullah, apakah air yang keluar di atas kemaluannya perempuan? Sabda Nabi, air yang keluar di atas kemaluannya laki-laki, keluar juga di atas kemaluannya perempuan. Sebab tu muslimat ada kencing, ada mazi, ada wadi, ada mani. Cuma mani bagi perempuan dia tak keluar, dia duduk dalam. Cuma dalam ilmu kedoktoran namanya berbeza. Dalam ilmu fiqh namanya mani. Faham mani ibarat? Habis. Kesimpulannya, keluar mazi tak batal puasa. Keluar wadi tak batal puasa. Keluar mani, ulama kata batal dah. Baik, orang perempuan di muslimat kalau keluar mani bukan sebab dia boleh keluar sendiri, ditarik oleh benda lain. Kalau batal pun bukan sebab batal keluar, sebab yang masuk dahulu. Boleh faham? Ulang balik.
Air mani orang perempuan dia boleh keluar, tapi keluar bukan cara dia sendiri, dengan ditarik oleh benda lain. Ditarik oleh zakar dan sebagainya. Jadi kalau batal bukan sebab keluar, batal sebab yang masuk tu dahulu. Jelas? Habis. Yang ke-9, keputihan. Keputihan, kalau keluar keputihan batal puasa dah. Kalau keluar keputihan batal sembahyang dah. Hoi. Sudah baru jengkau sikit terkejut dah. Saja nak test saja. Keluar keputihan batal puasa dah. Keluar keputihan batal sembahyang dah. Sudah. Ada kata tak, ada kata batal. Tanya dahulu, keputihan najis ke tak? Najis. Kalau najis keluar batal sembahyang dah. Batal lah. Allahumma salli ala Muhammad. Dan dalam fiqah kadang belajar, ya, tengah semayang lah, takkan sebelum semayang. Tak semayang nak batal macam mana? Allahumma salli. Tengah-tengah semayang keluar keputihan. Memang ada jenis yang kadang-kadang keputihan kadang-kadang bersifat dengan tak cair, betul tak? Dan ada kadang-kadang setengah spesies keputihan dia bersifat boleh mengalir. Kalau keluar batal semayang dah, batal lah. Kan muslimat dah mengaji dah fiqah, antara perkara yang membatalkan puasa keluar sesuatu daripada kubur dan bubur. Sama ada keluar itu pada adat atau bighairi adat. Macam mana kata bighairi adat? Sebagai contoh, keluarnya cacing. Tak, keluar cacing contoh, batal semayang tak? Macam tak confident. Ya Allahumma salli ala Muhammad. Batal lah. Dia nak bagi faham tu sahaja. Jadi bila mana keluar najis daripada kemaluan, batal semayang tak? Batal. Nak bagi confident mengaji ni biar confident. Baik, habis. Yang ke-9, keputihan. Kalau keluar keputihan, puasa tak batal, tapi sembahyang batal. Yang ke-10, darah adat. Darah adat ni apa dia panggil? Darah kebiasaan. Dalam kitab fikir sebut anak perempuan kita berlaga motor, akibat hentakan yang kuat keluar darah dari rahim. Kita sebagai mak tengok dekat kain dia, kain darah tu bukan warna merah, bukan warna merah kehitaman, bukan warna hitam, bukan warna coklat, bukan warna kuning, bukan warna hijau, tetapi warna merah biasa. Kita kata ni darah biasa, dipanggil darah adat. Darah adat ni ada dua. Kalau keluarnya banyak, batal puasa. Kenapa batal? Menyebabkan kelesuan pada badan. Dah lesu, darah keluar banyak. Kalau keluar sedikit, dimaafkan. Faham mana ibarat? Baik. Jadi kembali kepada masalah tadi, warna haid ada berapa? Warna haid ada berapa? 5. Merah kehitaman, hitam, coklat, kuning dan juga hijau. Ingat muslimat. Dan muslimat ingat tak 2014? Januari, Februari, Mac, Allah Ta'ala uji negeri Malaysia dengan ujian yang begitu panas. Betul tak? Cuaca panas sampai mencapai berapa Celsius, tak ingat dah itu. Baik. Bila mana cuaca terlampau panas, dan kadang-kadang panas tu ada dua. Dah lah luar panas, dalam pun panas. Laki 3 hari tak balik. Allahumma salli ala Muhammad. Contoh, kadang-kadang haid boleh berubah. Jadi ingat, takdir kata kalau muslimat pernah mengalami pengalaman keluar darah berwarna hijau, kata orang putih, don't panic. Jangan panik kerana itu satu spesies daripada warna haid. Cuma jaranglah berlaku kepada orang Malaysia, sebab kita ni duduk khatulistiwa. Kita punya cuaca kebanyakannya apa tu? Cuaca kita macam mana? Lembab. Kebiasaan yang diuji sampai darah berwarna hijau, orang yang duduk tutup dekat Afrika tu, belah-belah negeri yang panas dan sebagainya. Habis. Yang ke-11, darah fasad. Yang ke-12, darah tolak. Darah fasad, darah tolak ni keluar ketika bila? Keluar waktu bersalin. Sebab tu kalau orang mengajar fiqah, mengaji fiqah boleh cerah tauhid, mengaji fiqah boleh kenal Allah, mengaji fiqah boleh mengetahui kebesarannya Allah. Satu rahim yang begitu kecil, macam-macam benda keluar. Waktu nak bersalin, waktu nak beranak, ada 6 benda keluar. Mula-mula pecah air ketuban. Betul tak? Dah pecah air ketuban, teran, anak tak keluar lagi, keluar darah yang berwarna merah. Itu namanya darah fasad. Teran, darah tak keluar lagi, keluar darah yang berwarna kehitaman. Itu namanya darah tolak. Teran, anak baru nak keluar, keluarnya anak. Ketika anak keluar diiringi oleh darah, tu namanya wiladah.
Habis darah keluar, habis anak keluar, keluarlah pula darah. Itu namanya nifas. Waktu bersalin 6 benda keluar. Air ketuban, keluarnya darah fasad, keluarnya darah tolak, keluarnya anak, keluarnya darah wiladah, keluarnya darah nifas. Orang mengaji fiqh boleh kenal Allah. Orang mengaji fiqh kenal kebesarannya Allah. Habis. Berapa dah? 12. Yang ke-13 keluarnya anak. Dah? Keluarnya anak. Bicara apa tu? Darah apa tadi 11? Fasad, tolak, anak, semua ni orang ni tak puasa dah. Kerana sebelum datang 3 dah pecah air ketuban dulu dah. Betul tak? Dah pecah air ketuban tu dah membatalkan puasa dan sebagainya. Baik, keluarnya anak. Yang ke-14 keluarnya air ketuban. Yang ke-15 keluarnya angin. Dan orang perempuan ni Allah Ta'ala beri kelebihan. Angin bukan keluar ke belakang saja, ke depan pun keluar. Dah mengaji daripada sekarang, supaya takut-takut kita mengalami keadaan begini, baru boleh letak hukum sembahyang aku ni batal ke tidak. Dan kalau angin keluar ke depan, puasa tak batal. Tapi kalau angin keluar ke depan, sembahyang boleh batal. Faham ibarat? Dan yang ke-16 nanah. Nanah ni keluar waktu bila? Bila mana orang tu kena santau, kena gangguan makhluk halus. Nak ditarik, nak keluarkan benda tu, kadang-kadang keluar pun mulut, kadang-kadang dikeluarkan untuk kemaluan. Tarik pun kemaluan sampai keluarnya nanah yang berbisa. Maka ulama kata kira juga sebagai perkara yang boleh membatalkan puasa dan sebagainya. Sebab bila keluar nanah tu hilang lesu dah. Sebab nanah mengeringi darah dan sebagainya. Nanah ni darah dah. Ha? Ya, nanah ni asal apa? Darah. Ingat dah, nanah ni asal darah. Ni kadang-kadang bila tangan bernanah, nanah tu asalnya darah. Dan cuma bila dia dah habis dengan sifat darah, dia keluar berwarna kuning dan sebagainya. Habis 16 perkara yang keluar daripada kemaluan seorang perempuan. Kita letak hukum dah. Keluar ini batal puasa, keluar ini tak batal puasa. Habis yang pertama. Yang kedua, kita bicara persediaan ilmu yang zahir, supaya benda ni muslimat jangan tanya dah. Mudah-mudahan kita tahqiq kepada diri kita ilmu berkenaan perkara yang membatalkan puasa. Yang kedua apa dia? Masuk batal puasa. Baik, bila sebut masuk dipisahkan kepada 2 bahagian. Yang pertama di atas, yang kedua di bawah. Apa dia di atas? Ada 3: hidung, telinga dan mulut. Maka selain daripadanya tak dikira sebagai rongga. Jadi kalau ustaz, kalau suntik batal puasa dah? Tak batal, sebab bukan rongga. Bila sebut rongga, mulut, hidung dan juga telinga. Habis. Namun walau bagaimanapun, mengajilah serba sedikit, kita ulang kaji serba sedikit agar tak menimbulkan masalah pada Ramadan nanti. Kerana hamba yakin muslimat hari ini khilafiyah makin menjadi-jadi. Kadang-kadang datang semua ustaz kata korek hidung, korek telinga batal puasa. Kita pun semakin yakin dah. Mari pula ustaz lain mengajar, dia kata korek hidung, korek telinga tak batal puasa. Kita pun pening dah. Jadi hamba jawab pada hari ini siap-siap, dua-dua pendapat tu betul. Ustaz yang kata korek hidung, korek telinga batal puasa, betul. Ustaz yang kata korek hidung, korek telinga tak batal puasa, betul. Macam mana hamba kata korek hidung, korek telinga batal puasa? Ustaz tu menggunakan kaedah ihzan. Apa ihzan? Berjaga-jaga. Macam contoh kita mengaji masalah fiqh, sebelum daripada yang dikatakan masuknya azan, ada dipanggil waktu imsak. Imsak ni apa dia? Dipanggil waktu berjaga-jaga. Muslimat dah faham dah fiqh. Waktu imsak nak makan boleh dah? Boleh. Waktu azan pun nak makan boleh. Ada satu pendapat yang begitu kecil. Cuma pendapat yang paling muktamad, bila dah dengar azan, ulama kata tak boleh makan dah. Jelas. Tapi ada satu pendapat lagi kata, kalau kita kerja berat, bangun lambat, waktu itulah nak makan. Kalau tak makan, tak mencapai kepada kedrat untuk berpuasa, ulama kata pilihlah kamu kaedah yang kedua, makanlah sebelum daripada habis azan. Faham ibarat? Baik, kita kembali kepada asal. Pada adat kita ni muslimat minum air pun boleh puasa dah. Maka wajib berpegang kepada pendapat yang muktamad. Namun walau bagaimanapun, subuh masuk pukul 6 contoh, maka kita telah diajar 5.50 dah masuk waktu
Imsak. Kenapa imsak? Bukan haram makan waktu berjaga-jaga. Tak makan lagi baik, takut telajak. Betul tak? Sama masalah korek hidung, korek telinga. Yang ulama tu kata batal supaya kita tak telajak. Kerana fiqh menghadkan mana had yang kata boleh, mana had yang kata tak boleh. Sebagai contoh, pendapat yang kedua kata korek hidung, korek telinga tak batal puasa. Kita minta ustaz tu hurai dengan adil. Macam mana kata tak batal? Kalau hidung ni muslimat sekadar kelopak yang lembut, jangan sampai terkena anggota yang keras, batal puasa. Telinga, selagi mana had yang dinampak oleh mata kepala. Had yang mata kepala nampak, bila seorang tu berpaling, kita nampak lubang dia. Kalau masuk tu tak batal. Kalau had yang batin yang sampai mata tak nampak, batal. Tapi hamba nak tanya muslimat yang alim, nak jaga mudah ke payah? Payah. Dah, sebab itulah kita berpegang kepada pendapat ihsan, berjaga-jaga tu lebih baik. Faham mana ibarat? Habis. Yang kedua, masuk ke bawah. Bila mana masuk ke bawah, uraiannya banyak. Dan bagi muslimat yang diuji dengan penyakit bawasir, jaga. Ada setengah bawasir, kadang-kadang bila selepas daripada kita buang air besar, benda tu boleh masuk sendiri. Ada setengah kes bawasir, bila mana setelah buang air besar, kita terpaksa memasukkan dia. Betul tak? Bila masukkan dia, terpaksa menggunakan benda lain, jari dan sebagainya. Sebab tu hari ini kita dapat satu hikmah. Kenapa Allah Ta'ala buat jari ni muslimat ada beberapa lain. Di antaranya kata ulama, sekiranya kita nak memasukkan sesuatu dalam kubul dan bubur, maka ada had yang dibenarkan. Had yang mana? Sekadar lain yang pertama. Tengok dah? Kalau orang yang kena bawasir, sebab bila sebut nak masuk, dan benda tu yang keluar terpaksa dimasukkan balik. Kalau tak masuk mudarat. Kalau masuk, kalau setakat bawasir tu saja masuk, tak ada masalah. Takut bila mana-mana kita menggunakan jari, dengan jari-jari masuk. Kalau jari-jari termasuk, batal puasa dah. Sudah. Nak tanya ni, dan kita nak masukkan menggunakan jari, tiba-tiba tengah cocok tu dengan jari-jari termasuk, batal puasa dah? Batal. Kenapa batal? Ustaz kata tak sengaja. Dah, kerana sifat asal tu sengaja. Sifat asal tu sengaja. Faham mana ibarat? Macam ada orang baru ni mesej kepada hamba ustaz, dan dia kata Ramadan nak masuk dah, duk pening kepala, kafarah jimat tak bayar lagi. Sebab tahun lepas terjimat dengan puasa pada siang Ramadan. Dia SMS terjimat. Nak jawab macam mana ni dah? Nak kata sengaja ke tak sengaja? Ada tak orang jimat dengan tak sengaja? Sudah. Dah mengaji bagi alim pada hari ini. Baik, yang tu cerita kemudian. Kembali masalah tadi, maka ulama memberi kepada kita kelonggaran. Sekiranya had yang pertama dimasukkan, dipanggil had yang dimaafkan. Dah. Jadi bagi perempuan yang nak betul menyemak, sama ada di kemaluan yang depan ataupun kemaluan yang belakang, had yang dibenarkan sekadar lain yang pertama. Cara nak guna, letak jari begini, kemudian masukkanlah bawasir. Kalau setakat had ni termasuk, dipanggil had yang dimaafkan. Faham mana ibarat? Ni caranya, jelas, habis. Itu masuk ke belakang. Kalau bila sebut masuk ke depan, di antara perkara yang membatalkan puasa, di antaranya berjimat. Mengajilah muslimat, sebab pengalaman hamba pernah ditanya lebih kurang dekat 6 ke 7 orang perempuan. Dah lama dah, kes ni lama-lama sangat dah. Masalah berjimat pada siang hari Ramadan, yang kadang-kadang mereka ini masih lagi tidak mampu untuk mengqada, kerana mereka faham kafarah jimat begitu berat. Yang kata ulama fiqh, berpuasa pertama merdekakan seorang hamba, yang kedua berpuasa 2 bulan berturut-turut, yang ketiga memberi makan 60 orang miskin. Baik, secara ringkas hamba nak bagi faham dengan jawapan yang begitu mudah. Tak payah lagi kita memahami perkara begini kalau tak mengaji. Dalam kitab fiqh sebut, dengar baik-baik dah, orang yang dikenakan kafarah jima' hanya suami. Ulang balik. Orang yang dikenakan kafarah jima' hanya laki-laki, tidak perempuan. Tak kira lah siapa masuk siapa. Walaupun dalam kitab fiqh sebut dalam kitab Matla'ul Badrin wa Majma'ul Bahrain, Syekh Ismail kata apa? Orang yang dikenakan kafarah jima' ialah orang yang memasukkan, dan tidaklah orang yang kena masuk. Dan memang betul pada adat laki-laki masuk perempuan, bukan perempuan masuk laki-laki. Betul tak? Hamba ulang balik dah, mengaji dengan hamba jangan segan.
Kalau tak cerita faham tak? Kena ceritalah. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Jadi timbul masalah. Habis itu Ustaz, kalau isteri masuk kepada suami, siapa yang kena kafarah? Jawabnya, tiada kafarah bagi isteri, tiada kafarah jima' bagi perempuan. Jadi apa yang perlu kita fahami, kalau pernah berlaku terlajak perahu. Ni bahasa lembut agak dah. Kalau pernah berlaku terlajak perahu pada siang Ramadan, hukum bagi perempuan sekadar wajib bertaubat, wajib minta ampun, wajib menyesal tak nak buat lagi, dan gantinya cuma 1 hari. Kalau dia jima' 1 hari lah, tak ada kafarah jima' bagi perempuan. Kalau bagi suami, ya, bermakna kalau berlaku ia dengan sengaja, tak kira siapa masuk siapa, dan direlakan perkara yang berlaku, maka sama ada memerdekakan seorang hamba, yang ni tak berlaku dah, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. 60 orang miskin ada 2 pendapat. Yang pertama sekali makan, yang kedua sehari makan. Yang paling masyhur pendapat yang kedua, sehari makan. Mana sehari makan? Contohlah kalau sekali makan RM5, 5, 10, RM15. RM15 kali dengan 60 orang, buat kenduri, pakat-pakat beri kepada fakir miskin dan sebagainya. Faham mana ibarat? Habis. Bagi perempuan, tak ada kafarah jima', tak ada yang dikatakan berpuasa 2 bulan berturut-turut, tak ada yang dikatakan memberi makan 60 orang miskin. Cuma hukum, dia wajib bertaubat, wajib minta ampun, wajib menyesal, tak nak mengaku tak nak buat lagi, dan qadanya 1 hari. Faham mana ibarat? Cuma bagi muslimat yang kadang-kadang ada di antara kita teruji dengan ilmu. Contoh, kita tahu dah mana boleh abang pada siang Ramadan nak bersama, contoh suami kata nak juga, abang kan baru balik daripada luar negara. Sudah betul dah, dalam kitab fiqh sebut bila mana nak pergi musafir, baru balik daripada musafir, antara perkara yang utama yang perlu dilakukan ialah bersama. Betul dah, dalam kitab fiqh sebut. Namun walau bagaimanapun dalam Ramadan hukumnya haram. Cuma di antara cara nak mengelak daripada dikenakan kafarah, maka ulama kata batalkanlah puasa sebelum bersama. Dan kita bukan reka cerita. Dalam kitab Matlab ulama sebut antara helah yang dibenarkan, minumlah dahulu baru bersama. Maknanya perbuatan haram, perbuatan berdosa, wajib ganti 1 hari bagi suami, tetapi tak dikenakan kafarah jima'. Jelas? Tetapi kalau dia tak membatalkan puasa, terus-terus balik bersama dan sebagainya, dalam keadaan berpuasa pada siang hari Ramadan, kafarahnya begitu berat. Jelas semua? Habis. Baik. Akhir sekali perkara yang ketiga. Di antara perkara yang membatalkan puasa, kata ulama, bila mana kita membicarakan persediaan ilmu yang sahih, iaitu tak boleh keluar, tak boleh masuk. Yang ni pening sikit. Keluar pun batal puasa, masuk pun batal puasa. Contoh, pada 25 Ramadan, suami muslimat balik daripada masjid, tengok muslimat tengah menjahit lagi. Gedek. Hei, tak habis menjahit lagi. Allah nak siapkan 3 pasang ni je, nanti orang bising tak beraya. Suami kata apa? Pergilah ke surau, pergilah ke masjid sembahyang tahajud dan sebagainya. Dan kita pas 10 malam terakhir nak cari Lailatul Qadar. Ni nak cari Lailatul Bakar. Tahu Lailatul Bakar? Cek kuih bakar. Allahumma salli ala Muhammad. Namun diringkaskan cerita, berlakulah pergaduhan sedikit antara suami dan isteri pada malam tu. Maka suami pun malas pening kepala, duk bobel, suami isteri masih lagi duk menjahit dan sebagainya. Suami pun pergi ke masjid. Diringkaskan cerita, temperature muslimat pada malam tu bila bergaduh, ingat makin turun, rupa-rupanya makin naik. Dan tengah-tengah nak masak makan sahur, tiba-tiba muslimat balik skoci benang. Tahu skoci benang? Nak marah sangat dengan laki, bergaduh, contoh. Tahu skoci benang? Tak tahu. Tu yang kecil tu, kalau ada mesin jahit yang buat bawah tu. Kalau yang atas tu benang. Skuci ke skoci? Saya faham sudah lah. Allahumma salli ala Muhammad. Contoh, muslimat nak marah sangat dengan cik abang ni, balik skoci benang dalam beras. Contoh tengah-tengah suami makan sahur, tiba-tiba kedebak termasuk skoci benang dalam perut.
Contoh Allah mati dah. Tak mati. Dia confirm tak mati. Baik. Masuk sodu dalam perut pun tak mati. Takdir kata pada siang hari Ramadan, suami kita tengah buang air besar, tiba-tiba terang-terang skoci benang keluar. Kedai-kedai. Allahumma salli ala Muhammad. Bila skoci benang pun keluar, benang tu pun keluar. Nak cerita hukum fiqh. Dalam kitab fiqh sebut, kalau suami tarik dengan sengaja, batal puasa Ramadan. Ataupun suami simpulkan balik, masukkan balik benang tu pun batal puasa Ramadan. Ni kata keluar masuk, batal pun masuk. Atau kita buat contoh lain. Ni minggu depan 18 hari bulan, 19 hari bulan, first day muslimat makan sahur, bangun masak sahur. Pukul 5.30 terjaga. Bang bangun bang, 5.30 dah bang, 5.50 dah masuk waktu subuh. Nak masak apa ni bang? Suami kata masalah apa-apa, abang dengan anak-anak nak makan sahur ni. Tumis kangkung boleh? Kangkung pun kangkung lah. 5.30 muslimat bangun dengan mata tak boleh buka, kangkung tumis panjang-panjang begitu, tak sempat nak potong. Contoh, nak kejar masa. Tengah-tengah sedap makan sahur ni, tiba-tiba tengah-tengah makan ni bunyi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, di sini ada hukum yang muslimat perlu faham dan amalkan pada kehidupan. Bila azan, boleh ke tidak kita meneruskan makan? Ya. Wajib berhenti makan. Dengar dulu, wajib berhenti makan. Yang dalam mulut nak telan ke buang? Telan. Yang dekat tangan nak masuk ke letaklah pinggan balik? Letaklah pinggan balik, jangan suap juga. Kalau yang di luar wajib letak dalam pinggan, yang dalam mulut wajib telan. Kalau di antara keduanya, sudah tahu tak di antara keduanya? Macam kangkung. Kangkung tadi setengah tu dah sedut, setengah tu tak sedut lagi, panjang-panjang kangkung. Allahumma salli ala Muhammad. Tengah-tengah baru nak sedut kangkung, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata ulama fikir, kalau tarik batal puasa, kalau telan batal puasa. Gigit. Hal lebih tu biar tu dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Ni kata keluar batal, masuk pun batal. Ya? Potong. Lepas tu hal lebih tu telan. Hal luar tak apa dah. Bila potong, yang tu keluar dah. Yang dalam mulut tak boleh dah. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Maka kata ulama, dengar dah, sekiranya berlaku sedemikian rupa di antara jalan keluar agar tidak merosakkan puasa Ramadan, kalau ada orang lain suruh orang lain tarik. Ingat kaedah, kalau ada anak suruh anak tarik, kalau ada bini suruh bini tarik. Bila datang daripada pihak yang lain, dikira sebagai tergagah dan tak dikira sebagai sengaja. Faham mana ibarat? Cik abang kita panggil, yang masuklah jamban dia kejap, tarik benang ni. Allahumma salli ala Muhammad. Contoh, minta maaf lah, huduh sekalipun kita cerita. Kalau tak faham. Siapa suruh balik skoci benang dalam berat? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi hukum, kalau suami tarik sendiri, batal puasa. Kalau isteri yang tukang tarik, tak batal puasa. Faham mana ibarat? Wallahu alam. Jadi begitulah muslimat. Setengah jam yang pertama, gambaran hamba nak bagi faham pentingnya ilmu yang zahir sebelum nak masuk ke dalam bulan Ramadan. Habis. Selebihnya, muslimat mengajilah sendiri, muslimat mencarilah sendiri, muslimat ulang kajilah sendiri, muslimat bacalah sendiri. Kerana hukum hakam yang berkait dengan puasa dan Ramadan begitu banyak berlegar pada kehidupan kita. Habis yang pertama. Perkara yang kedua, yang wajib kita mengaji pada hari ini dan wajib kita lakukan persediaan bermula daripada sekarang sebelum nak masuk kepada Ramadan, iaitu kita menyediakan persediaan ilmu yang berbentuk batin. Kerana apa pentingnya ilmu berbentuk batin? Sebagaimana hamba sebut pada mukadimah tadi, bila sebut Ramadan, di antara perkara yang dicintai dan dicintai oleh tiap-tiap manusia yang masuk ke dalamnya, yang hampir melalui akan dia 30 tahun, 40 tahun pencarian yang tak henti-henti, di antaranya Lailatul Qadar. Betul ke tak? Namun walau bagaimanapun 40 tahun dah masuk keluar Ramadan, 50 tahun dah masuk keluar Ramadan, ya Allah, kenapa masih lagi tak dapat merasakan yang dikatakan kenikmatannya Lailatul Qadar? Kesimpulannya musliman, hari ini kita semak balik, ada atau tidak kita menyediakan persediaan yang dikatakan untuk menarik kepahaman Lailatul Qadar. Jadi kembali kepada mukadimah tadi, kita ulang kaji balik. Kalau muslimat melihat tanda-tanda kedatangan Lailatul Qadar,
sebagaimana disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Yang perkara ni hamba tak sebut dah pada hari ini. Muslimat boleh buka Google, muslimat type Google, muslimat boleh baca sendiri. Yang kebanyakan tanda-tanda Lailatul Qadar berbentuk batiniyah, lebih banyak daripada berbentuk zahiriyah. Kita selama ni cari yang zahir, betul ke tak? Tengok bila pokok nak tunduk, tengok bila daun nak tunduk, tengok bila KLCC nak tunduk. Itu namanya tanda yang zahir. Tapi kata Imam Ghazali, antara tanda yang paling banyak, tanda yang sah bagi menyatakan hadirnya Lailatul Qadar, iaitu tanda yang batin. Sebagai contoh, kata Imam Al-Ghazali, bila mana kita duduk pada malam Lailatul Qadar, maka hati akan datang seram sejuk, seram sejuk, seram sejuk, seram sejuk. Maka tiba-tiba akan mengeluarnya air mata, mengenalkan oleh kita akan kebesarannya Allah Ta'ala. Ini dipanggil tanda yang batin. Dan lagi kata Imam Ghazali, di antara tanda-tanda datang Lailatul Qadar akan datangnya pada telinga batiniyah kita perkataan Assalam, 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 iaitu seruan daripada para malaikat. Jadi kesimpulannya muslimat, banyak lagi tanda-tanda yang berbentuk batiniyah dalam nak mencapai yang dikatakan Lailatul Qadar. Jadi ringkas, muslimat dah nampak hala tuju. Bermakna persediaan sebelum nak menyampai kepada hala tuju, jawapannya mudah. Wajib bermula daripada hari ini kita menyediakan persediaan batiniyah dalam nak mendapat yang dikatakan Lailatul Qadrin khairum min alfi syahr. Baik. Bila sebut ilmu batiniyah, hamba nak hurai 4 perkara saja pada petang ini. Yang pertama, bila sebut Ramadan, kebiasaan berkait dengan sembahyang. Betul tak? Dan selain daripada sembahyang-sembahyang yang wajib, maka dihidupkan pula kepada kita dengan sembahyang solat sunat, tarawih. Yang tarawih ni masyhur, kadang-kadang orang buat 8, kadang-kadang orang buat 20. Sampai di Madinah orang buat 40 pun ada. Setelah wafatnya Nabi SAW di Madinah, mereka buat tarawih 40 rakaat. Antara 40, 32, 40, 32. 2 tahun lepas di kampung Subang, ada orang tanya, Ustaz, kalau kami nak cuba buat 40 boleh tak? Hamba kata tak boleh, kerana hukum tu cuma sah di Madinah. Nak buat di tempat lain tak boleh. Baik. Ringkasnya, bila sebut sembahyang, ialah sembahyang itu perkara yang zahir. Tetapi banyak antara kita meninggalkan yang dikatakan sembahyang yang batin. Baik. Sembahyang yang batin ni banyak. Dan kalau kita mengaji ada 4 kaedah. Daripada hakikat, daripada tauhid, daripada tariqat, dan daripada syariat. Hakikat muslimat dah mengaji dah hari itu, iaitu tak dapat tidak ketika sembahyang duduknya oleh kita dalam maqam ihsan. Yang tu hamba tak hurai dah. Cuma hari ni hamba dah hurai yang paling bawah sekali, macam mana yang dikatakan sembahyang dalam bentuk batiniyah, iaitu kata ulama, mengetahui tiap-tiap orang yang sembahyang akan perkataan yang dibaca dalam sembahyang. Nampak mudah tapi banyak tak boleh jawab. Betul tak? Jadi hari ini muslimat, hamba tak nak tanya seorang-seorang dah. Rasalah diri masing-masing, hukumlah diri masing-masing, muhasabahlah diri masing-masing. Ya aku sehingga pada hari ini semayang rokok sujud, mana lagi perkataan yang aku tak faham, mana lagi perkataan yang aku tak tahu makna. Jangan duk sedap baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih tapi tak faham. Jangan duk sedap baca at-tahiyyatul mubarakatus salawat tapi tak reti makna. Bermakna sekiranya sembahyang tak faham makna, jawapannya mudah, tiada yang dikatakan sembahyang yang batin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Jadi yang pertama sekali, bila sebut sembahyang yang batin apa dia? Iaitu mengetahui perkara-perkara yang dibaca dalam sembahyang. Ringkasnya, bermula daripada sekarang muslimat perlu bersedia. Yang tak dapat tidak, ilmu ini muslimat boleh cari di mana-mana. Betul ke tak? Buka Google, hari ni aku nak apa? Doa rukuk, tekan doa rukuk, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, ulang baca 20 kali, tengok, tutup pula 20 kali tengok, betul? Dan sebagainya. Mudah-mudahan ketika kita sembahyang bermula daripada sekarang, kita sedang berusaha untuk mempertingkatkan yang dikatakan sembahyang yang batin. Jadi yang pertama sekali, bila sebut Ramadan, tak dapat tidak, tak dipisahkan dengan sembahyang. Bila sebut sembahyang, macam mana sembahyang yang batin?
Mengetahui tiap-tiap perkara yang dibaca dalam sembahyang. Homework ni muslimat kena buat sendiri, latihan ni muslimat kena cari sendiri. Habis. Yang kedua, bila kita sebut masalah Ramadan, di antara perkara yang berlaku dalam bulan Ramadan yang tak dapat tidak orang tak tinggalkan akan dia. Sama ada 20 yang awal ataupun 10 yang akhir, di antaranya membaca Al-Quran. Betul ke tak? Dan kadang-kadang sampai buat kumpulan dan sebagainya. Tahun lepas hamba kuliah di Kementerian Sumber dan Manusia. Dan tiap-tiap seminggu sekali dia orang panggil untuk tazkirah Ramadan. Minggu yang ketiga dia orang dah buat kenduri malam tu sempena khatam Al-Quran 30 juzuk. 15 Ramadan dah buat khatam Al-Quran dah. Dah. Malam tu pula dia panggil hamba bagi tazkirah. Memang kena selalu lah. Allahumma salli ala Muhammad. Kita bukan nak marah. Apa yang hamba nak beri kesedaran kepada mereka pada hari itu? Hamba kata satu perkataan yang mudah. Majlis tadarus ni muslimat kita dah buat hampir 30 tahun, 40 tahun. Betul ke tak? Sama ada laki-laki ataupun perempuan. Seronok kita melihat orang membaca Al-Quran. Tetapi waktu yang sama, bila mana Quran itu tak pernah masuk pada kehidupan kita, daripada kepahaman, daripada mukjizat, daripada kemuliaan, daripada kehebatannya Al-Quran, kenapa tak pernah masuk? Di antara asbabnya, sebab bila mana kita tidak memahami apa yang dibaca. Sebab tu muslimat payah kena berubah pada Ramadan kali ni. Dan kalau boleh tak payah targetlah khatam 2 kali, khatam 3 kali, khatam 4 kali. Khatam ni muslimat kadang-kadang nafsu semata-mata. Betul ke tak? Muslimat jangan lupa, bila sebut nafsu, bukan semata-mata kepada kejahatan. Dan dalam kebaikan pun ada yang dikatakan nafsu. Nampak zahir baik, tetapi kadang-kadang kita telah terpedaya oleh nafsu. Sedangkan tak dapat tidak, antara kehebatan Al-Quran ialah memahami makna. Sebab tu di mana-mana tiap-tiap malam Ramadan hamba minta seluruh surah berubah. Dan buat tadarus pakat-pakat, buat halaqah pakat-pakat, buat halaqah pakat-pakat, buat halaqah. Payah kena berubah. Baca satu muka, baca makna. Baca satu muka, baca huraian. Baca satu muka, baca tafsir. Baca satu muka, baca maksud. Walaupun sampai 28 Ramadan dapat 13 juzuk, dapat 18 juzuk, dapat 21 juzuk khatam sahaja, lebih baik daripada mengkhatamkan 21 kali Al-Quran. Kerana apa? Kerana kata ulama, bermula obat bagi hati ada 5. Tak payah cerita nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Yang pertama pun banyak tak makan ubat, iaitu membaca Al-Quran serta memahami makna. Dan sebab itulah bila benda ni tak buat, jangan kata Ramadan yang telah berlaku 30 tahun ke belakang, Ramadan yang berlaku 30 tahun ke hadapan pun payah masih lagi kita nak mendapat yang dikatakan Lailatul Qadrin khairun min alfi syahr. Kerana persediaan rohani itu kita tak buat. Sekadar menjaga yang zahir, tapi rohani kita tak berjalan. Jadi yang dikatakan persediaan rohani dalam nak mencapai kemuliaan, kehebatan Ramadan ialah di antaranya membaca Al-Quran serta memahami makna. Dan benda ni muslimat perlu ingat, baca Quran, faham makna satu ujian yang begitu besar. Maka syaitan dan bala tenteranya akan menggoda dan menyusahkan kita. Kerana itulah perkara mutiara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tak dapat tidak, berusahalah kita dengan bersungguh dan mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala agar dipermudahkan segala urusan. Habis perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, bila kita sebut Ramadan, kebiasaan amalan-amalan yang hidup pada bulan Ramadan, di antaranya zikir. Betul tak? Tiap-tiap malam orang berzikir La ilaha illallah, La ilaha illallah. Sama ada zikir, tahlil dan sebagainya. Baik, satu amalan yang hidup pada bulan Ramadan. Dan zikir juga antara amalan-amalan yang menarik, di antaranya dikatakan kepahaman Lailatul Qadar. Namun walau bagaimanapun, sebagaimana kuliah yang telah kita mengaji pada kuliah-kuliah yang lalu, yang tak dapat tidak hari ini kita refresh balik. Adakah aku yang dah berzikir lama dah mempraktikkan yang dikatakan zikir secara zahir dan juga batin? Kalau muslimat nak berzikir lagi macam biasa, sekadar menjalankan zikir yang zahir di lidah, tetapi tidak menjalankan zikir yang batin di hati,
Jawapan yang sama juga, bagaimana mungkin Allah nak mencampakkan kepada kita kepahaman Lailatul Qadar? Hamba jawab balik, kenapa Ustaz kata payah? Sebab kita jawab, di antara kebanyakan tanda Lailatul Qadar berbentuk batiniyah. Sedikit sangat dia berbentuk zahir. Kita duk cari zahir. Sedangkan ulama menggariskan tanda batiniyah begitu banyak, tanda yang zahir begitu sedikit. Maka jawapannya mudah. Kalau dah maklum tanda yang batin begitu banyak, aku perlu bersedia amalan-amalan yang berbentuk batiniyah agar mudah-mudahan mencapai sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Jadi bila sebut zikir, muslimat refresh balik, tanya diri masing-masing, aku dah beramal ke belum? Aku dah buat ke belum? Aku dah istiqamah ke belum? Yang dikatakan amalan zikir secara batin. La ilaha illallah, la letak di mana? Ilah letak di mana? Ha letak di mana? Allah nak palu di mana? Tanya diri masing-masing, semak. Jangan mengaji nak banyak tapi amal tak sudah. Dan jangan mengaji nak banyak, satu amalan pun kita tak buat. Allah Ta'ala tak menghitung ilmu yang kita mengaji begitu banyak, tapi yang dihitung oleh Allah amalan yang kita lakukan. Jadi proses yang perlu kita lakukan pada hari ini, sebelum nak masuk kepada Ramadan, dah ke tidak aku berzikir dengan secara batin. Contoh paling mudah, saat lagi selepas daripada asar, kita berzikir Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Jangan tengok orang, jangan tanya orang, tanya diri masing-masing, muhasabah, aku berzikir secara zahir sahaja ke atau zahir dan batin? Macam mana kata berzikir zahir dan batin? Subhanallah, 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 lidah. Batin ulama kata ketika menyebut zikir dihadirkan pada hati akan maknanya. Lidah kata subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hati kata maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Di mana tempat hati? Sudah. Tempat hati di mana? Di puting balik kiri, dua jari di bawah puting balik kiri. Tempat duduk nafsu ammarah, tempat duduk kerajaannya syaitan, tempat duduk yang dikatakan noktah hitam. Ada di situ. Maka bila berzikir subhanallah, 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 otak faham dah. Yang kedua, hati menghadirkan makna. Ini maknanya berzikir zahir dan batin. Alhamdulillah, Tuan Imam kata Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Lidah. Hati pula maha suci, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Ada Allahu Akbar, Imam kata. Lidah kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati pula Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar. Ini barulah yang dikatakan berzikir zahir dan juga batin. Kalau setakat subhanallah, 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 itu namanya zikir zahir. Sebelah. Ada Allahumma salli ala Muhammad. Sama juga la ilaha illallah. La letak di lutut kiri, ilah letak di lutut kanan, ha hantar di bahu kanan, Allah dipalu pada hati satu bari. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati pula tiada yang mawujud melainkan Allah, tiada mawujud melainkan Allah. Ni yang dinamakan zikir secara batin. Jadi mudah-mudahan apa gambaran yang hamba nak bagi faham mudah. Kalau bermula daripada sekarang, kita mempraktikkan yang dikatakan zikir secara zahir dan zikir secara batin. Mudah-mudahan bila hati itu terbuka dengan kepahaman daripada Allah, mudah-mudahan dengan hati itu juga dapat merasakan yang dikatakan Lailatul Qadrin khairun min al-fisha. Satu perkara yang dicintai, dicita-citakan oleh tiap-tiap manusia yang masuk ke dalam Ramadan Al-Mubarak. 3. Dan akhir sekali yang keempat, bila sebut Ramadan, di antara amalan yang hamba yakin muslimat tak akan tinggalkan pada bulan Ramadan ialah di antaranya berdoa. Betul tak? Baik. Doa di muslimat ada dua. Pertama doa yang zahir, yang kedua doa yang batin. Hamba nak tanya muslimat pada hari ini tolong mengaku. Dah tak rugi pun muslimat mengaku. Memang dia nampak macam memalukan diri sendiri, tetapi kita bukan berkata dengan sahabat yang lain. Kalau kita kata aku malu dengan kawan sebelah, malu dengan kawan sebelah, nak tanya muslimat yang alim, dalam kubur besok kawan kita yang kiri dan kanan boleh bantu kita tak? Dan kita nak malu dengan dia dalam kubur besok, dia tak boleh bantu aku. Semata-mata ilmu yang kita bawa, anak-anak soleh, sedekah jariah dan sebagainya. Baik, bicara masalah doa,
Siapa yang sampai hari ini masih lagi tak memahami dan tak tahu arti doa yang dibaca oleh imam selepas daripada tarawih? Angkat tangan. Allahumma ja'alna bil imani kamili wa li faraidika muaddin wa li salati hafizin wa lima indaka talibin. Siapa yang tak faham makna lagi? Semua tak faham. Sudah dah. Sebab itulah kadang-kadang hamba bukan nak salahkan muslimat. Tok imam pun tak betul. Betul tak? Tak, bukan masalah laju. Tok imam yang baca bahasa Arab pun kadang-kadang tak faham. Betul tak? Sebab tu di mana-mana ketika Ramadan hamba minta, payah ke tuan imam nak baca dalam bahasa Melayu. Sebab kita bukan nak seronok, tetapi kita nak menyampaikan mesej yang telah diajar oleh baginda Nabi SAW. Kalau lepas Isyak nak baca bahasa Arab, silakan. Lepas Maghrib nak baca bahasa Arab, silakan. Tetapi lepas Tarawih, kita nak hidupkan Ramadan, nak hidupkan kemuliaan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami golongan yang imannya sempurna, yang sentiasa menunaikan solat, yang sentiasa mengeluarkan zakat. Allah, faham tak? Ni, kalau baca bahasa Melayu kita faham. Dah lah kita faham. Termasuk pula pada hati. Imam baru baca 3 patah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan kami yang golongan imannya sempurna, yang sentiasa mengeluarkan solat, yang sentiasa mengeluarkan zakat. Bila sebut sentiasa mengeluarkan zakat, tadi mata terpejam, tiba-tiba terjelit. Sebab apa? Gelang pakai dah ni, 3 hari lagi nak beraya, zakat tak keluar lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Ramadan tak pakai, 3 hari lagi nak rayakan, pakai gelang habis dah. Anak Nabi. Baik, tengah-tengah imam baca, tersentuh pada hati. Ya Allah, aku zakat tak keluar lagi. Jadi bila zakat mah dan sebagainya tak keluar lagi, daripada kepahaman tadi, itu yang dikatakan orang yang masuk dan keluar daripada Ramadan, mudah-mudahan takwa-nya makin bertambah. Jadi kesimpulannya muslimat, kalau ada yang di antara muslimat berjawatan ataupun ada prioriti untuk menyampaikan amanah hamba kepada masjid ini, kalau boleh minta dia orang ketika Ramadan baca doa tarawih dalam bahasa Melayu. Tak rugi pun, betul tak? Tetapi kalau tak ada perubahan juga, muslimatlah pula terpaksa memilih langkah yang kedua, carilah alternatif. Cari dalam internet lah, ni banyak dah. Suruh anak print out dan sebagainya, baca 5-6 kali, baca 5-60 kali dan sebagainya. Mudah-mudahan pada tiap-tiap malam Ramadan nanti, bila tuan imam baca dalam bahasa Arab, kita pun dah faham. Tak usah kata doa yang panjang. Doa di antara tarawih pun ramai tak faham. Betul tak? Doa di antara tarawih, Allah macam doa dia, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan doa di antara tarawih itu pun banyak yang tak faham makna. Jadi kesimpulannya muslimat, jangan seronok kita berdoa, seronok kita mengaminkan doa, tetapi bila mana tidak memahami apa yang disebut, maka tetap tak menzahirkan yang dikatakan pembukaan pada hati, keyakinan pada hati, takwa dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan antara ilmu ataupun proses yang muslimat perlu lakukan bermula daripada sekarang, sebelum nak mencapai masuk ke dalam bulan Ramadan, ayo kita mengetahui tiap-tiap doa yang telah diajar oleh baginda Nabi, di antaranya doa selepas daripada tarawih. Barulah zahir berjalan, batin berjalan. Ni dengar doa Ramadan lama dah 40 tahun, tapi alangkah ruginya sampai sekarang masih lagi tak faham makna. Betul ke tak? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi mudah-mudahan dengan tazkirah yang begitu ringkas, kita mengulang kaji balik dan kita menyemak balik kehidupan kita daripada sembahyang. Dan ya Allah, aku nak jalankan sembahyang zahir dan batin. Zahir muslimat dah buat dah. Batin apa dia? Memahami tiap-tiap perkataan yang dibaca dalam sembahyang. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Baca lama dah biar tahu makna. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahumma hdina fiman hadait wa'afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Baca lama dah, ya Allah aku nak faham makna pula. Yang kedua, bila mana membaca Al-Quran bermula daripada sekarang, jangan harap Ramadan. Dan kerana prosesnya bermula daripada sekarang. Baca Quran, faham makna. Baca Quran, baca tafsir. Baca Quran, baca syarah. Baca Quran, baca arti dan sebagainya. Kalau muslimat nak cari tafsir yang huraiannya agak indah, kepahamannya agak mudah, di antaranya yang telah ditulis oleh Profesor Hamka.
Ada tafsir Azhar Profesor Hamka, kerana syarahnya begitu indah dan mudah-mudahan memudahkan bagi kita untuk memahami daripada proses ayat dan sebagainya. Yang ketiga, bila sebut zikir, persediaan ilmu yang perlu kita lakukan bermula daripada sekarang. Ya Allah, Kau zahirkan ke atas diri kami zikir zahir dan juga batin. Zikir zahir muslimat dah buat dah, la ilaha illallah, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la, dah. Ataupun doa-doa zikir-zikir yang lain yang kita baca comel dah. Cuma amalan yang batin, memahami makna dan menzahirkan ia pada hati. Dah, yang tu jangan tinggal. Dan akhir sekali yang keempat, iaitu bila sebut Ramadan dikaitkan dengan berdoa. Berdoalah dalam bahasa Melayu yang seperti faham, lebih boleh daripada berdoa dalam bahasa Arab tapi tak faham. Wallahu a'lam. Tak faham tanya, tak tanya faham. Kita buka dulu soalan sebelum kita tutup.